Betty Rahmat jemput Irma Fatimah dan Cik Sima datang makan. Irma kata, kalau lelaki cari lain, aku penampar. Jangan dia bunuh pokok mak. Dia bunuh semua ikan-ikan dalam kolam mak. Assalamualaikum. Lepas dia masak apa? Kita ada cocktail ABC. This is laksa, lauk-lauk, hitam goreng, ayam goreng, terung sambal, jenahak, masak lemak, sambal tumis udang, ulam-ulaman, sambal gesek, ayam asam dan terubuk bakar. Kenapa ni? Jenahak. Jenahak masak lemak ya. Belimbing dulu ya. Adik aku, memang betul adik aku. Sedap dia masak kan? Sedap mak. Dia berjaya buat sambal udang macam mak. Oh, masak lemak ni dah boleh hantuk kepala kat dinding. Sambal gesek pula dia buat. Ni dia buat ke baby buat ni? Bagi tahu suami siapa yang masak? Saya lah. Sedap. Sedap. Confirm. Laki tak cari lain. Dia cari lain aku stopah. Dia rajin. Masak untuk anak dia makan. Pagi-pagi bangun masak. Itu dah diulang-ulang dialog 10 kali. Dia tak beritahu aku lah. Kau ada bangun pagi-pagi masak untuk anak kau. Nak beritahu aku lah. Tak ada lah. Hello, later you try my laksa, okay? Buat masakan tengah hari yang macam nak erak ni. Dia buat pula laksa. Dia dah malam sikit baru aku makan laksa. Favorite ni. Tak nak mati. Dia memang betul adik aku. Satu mak, satu bapak. Macam mana I punya masakan? Aku masak lagi. Sedap sangat. Bye Amir. Nanti Amir datang. Nanti Amir datang lagi, okay? Bye. Senyum je.